Okey, sahabat-sahabat, Assalamualaikum. Hari ni kita berada di larian Duyung 2025. Okey, jadi ni tempat kita permulaan lah. Start. Ni macam-macam lah orang pakai baju. Macam-macam baju orang pakai Jadi kita start belah sana permulaan. Sampailah kita jalan sampai perhabisan lah. Jadi ni kita cuba lari 5 km. Tengok macam mana. Kau tak larat kan, kita relax je lah. Okay, terbaik mantap. Yang perkembangan orang. Okay, kita nak pergi kawasan permulaan kan. Jadi kita nak berjalan dah. Ni ramai orang kan, memang ramai gila orang lah. Okey, jadi kita nak jalan dah. Okey. Mungkin ya, abang bomba kita kan di atas sana boleh bantu kita di atas sini. Bantu mana atau ya dengar. Alhamdulillah. Alright, selama bersedia kita terima nasab kita terima daripada negara sebenarnya. Bagaimana, adakah anda semua sudah bersedia? Kehadiran yang berhormat Datuk Muhammad Helmi selaku Kepala Desa Kerajaan Melaka yang kini Melaka Alimun dan Negeri kawasan Duyung Melaka yang kini masih ada bersama dengan para peserta larian dan telah bersedia di atas training adalah yang berbahagia Datuk Haji Syadan bin Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Dan juga bersama yang bersedia Nasir Ahmad selaku pengurus besar bahagian promosi banjiran Jabatan Ketua Menteri Melaka yang akan terus menyempurnakan sesi permainan para peserta larian budaya antarabangsa Duyung 3 2025. Okey, insyaAllah. Mari kita ke sana. Sebelum itu sekali lagi, ayo guys, ready? Sama-sama Zati dengan 5 4 3 2 Kita dah jalan lah. Jalan pelan-pelan, relax. Belakang ni main gila main gila. Jadi kita jalan lah. Okey, baik. Berada di hentian pertama dan pertama depan sikit. Dah penat jalan. Okay. Kita jalan dulu. Jalan. Okay. Hentian pertama. Mantap. Jalan lagi. Berada di hentian pertama Kita boleh minum dulu hentian pertama ni. Jadi kita jalan lagi. Penat. Sengaja pun dah penat. Penat jalan lagi Tapi tak apalah. Memang syok. Okey. Jalan lagi. Ramai orang belakang. Sobat di pantry panas betul. Oh, letih. Ini air habis. Jalan. Inilah macam
Zaman dulu askar Jepun nak ke tanah Melayu kan, macam ni lah jalan dia. Tengok sawah padi. Mantap. Baik. Jadi askar Jepun nak relax dulu. Panas dengan pakai gear semua lengkap. Memang panas Jadi kita tengok dulu ni lah. Ada sawah padi sawah padi. Kita relax dulu, sawah okok dulu, relax. Dan kita jalan lagi tu. Bos, kita pergi ke koordinat sana, kita akan serang. Kita serang belah sana. Okey, cari sasaran. Banzai. Jadi kita bersama Abang ni. Okey, jadi kita bawa teropong. Okey, mantap, baik. Jalan lagi. Kita jalan lagi. Okey, tak jauh sangat lah. Jadi memang dekat 10,000 orang datang ke sini untuk larian ni. Okey. Memang terbaik Ya ke 10,000? 10,000. Itu yang berdaftar. Ya, dah tak berdaftar pun ramai. Okey, kita pergi sawah padi Melaka Memang cantik. Bendang lalu, sawah padi lalu, jambatan lalu, semua kita lalu. Bendang lalu. Sawah padi padi. Okey. Bang saja saya panggil bang. Berapa ramai? Berapa ramai kehadiran bang hari ni? 10,000. 10,000 berdaftar, masa tak berdaftar. Yang tak berdaftar pun, yang tak ada nombor pun ada tu. Banyak. 13,000 kehadiran. 13,000 lah, ramai Memang ramai. Memang jalan jam Jalan kita dah jam sikit. Okey. Memang baik lah, ramai orang Ramai orang. Terus kita jalan pelan-pelan lah, pelan-pelan jalan. Jauh lagi, memang jauh lagi. Makan pun tak ada lagi ni. Kita jalan lagi. Ni kawasan Duyung kawasan lama juga ni. Kawasan rumah lama Kita jambatan. Kita jalan lagi. Okay, ni habis air Okey, panas. Kita lagi sampai ke rumah. Ni nak jalan lagi. Rasanya baru 2 km, 3 km ni. Tak jauh sangat pun. Jadi kita akan pusing balik ke Bukit Seringgit balik lah. Okey, mantap. Jadi askar Jepun berehat kejap dekat tempat water station Okay, jadi kita makan onigiri onigiri. Jepun kena pakai onigiri. Betul. Ni awak jadi apa ni? Kesian awak, nak sedekah. Akan Jepun bagi sedekah. Tak ada kotak lagi tu. Okey. Mantap. Tengok stesen dodol Orang buat dodol lah. Dodol ni makanan orang Melaka Melaka cerita. Dodol dah habis. Kuali dodol ada, kuali dodol. Kuali dia tiga kuali lah. Boleh nak ambil sendirilah. Tak apa. Sampai ke penghujung kita orang Habis dah. Dodol dah habis. Kasi ada cuak. Ini Dapatlah rasuk-rasuk. boleh lah. Terima kasih. Nah, dodol. Kita makan dodol lah. Dodol. Okey, baik. Dodol Ni silat. Jadi
rumah orang negeri Melaka. Okey, jadi kita dah nak sampai sikit ni. Tak berapa jauh lah, dalam 1 km, 2 km gitu lah. Kita jalan lagi lah, kita akan habiskan lah hari ni 5 km. Okey, penat main penat tapi tak apa, kita jalan pelan-pelan. Okey, perjalanan masih jauh lagi. Okey, sekarang ni kita dah sampai ke masjid. Katakan bahawa kita dah nak dekat sampai lah. Tapi tak tahu lagi berapa jauh lagi. Kita jalan aja lah. Lagi yang dekat belakang-belakang ni pun ramai lagi. Jadi yang kawan-kawan saya dan isteri saya semua dah ke depan lah, belakang lah. Tapi tak apa, jalan pelan-pelan. Okay, baik. Tak. Ada masjid Masjid ada. Lagi ada ramai lagi kat belakang ni, ramai gila lagi kat belakang. Jalan lagi. Okey, kat sini kita ada tengok perkuburan lama Bukit Piatu. Batu zaman Melaka ni. Sebab batu letrak Batu letrak. Nah. Kuburan zaman dulu batu letrak. Batu-batu lama Pun batu letrak. Okey, jadi kita dah tak jauh dah, depan tu sikit ni dah ke Bukit Serindik lah. Saya lari. Jadi kita pelan-pelan jalan je, pelan-pelan. Relax je. Jalan ni. Jom. Sampai dah nak dekat dah. Depan tu je dah Bukit Serindik. Kita ni biasa terakhir jugalah. Terakhir tapi tak apalah, dah pelan-pelan je. Baik. Polis ada jaga. Tu depan tu dah Bukit Serindik. Dah sampai. Penat. Alhamdulillah kita dah sampai dah. Tapi penat gila. Kita mandi hujan lah, mandi hujan. Jom mandi hujan. Jom mandi hujan Penat, jom. Gila lah. Dah sampai alhamdulillah. Dah sampai. Okay, ni nombor kita. Sampai. Okay, jom kita ambil medal. Kita nak ambil medal lah. Kita nak ambil medal. Ni counter medal. Okay, kita dah berjaya habiskan. Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan kami mohon kemaafan kerana counter medal. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bersabar sebentar. Untuk maklumat, saya dapat medal dapat medal. Okay, medal boleh terus datang kepada kami. Kami cuba selesai. Betul lah, cabutan betul lah. Kita relax duduk kat padang ni. Duduk, lepas tu kita tunggu cabutan betul. Okay, kita nak tengok tentera Malaysia punya kereta kebal lah. Tu tentera Malaysia ni. Tentera Malaysia ni. Okay. Tentera Malaysia punya ni geret. Mai singgah tuan-tuan dan puan-puan, boleh singgah, boleh tengok peralatan gerak gas. Alat laut dan udara boleh tengok, boleh pakai. Boleh. Boleh bergambar bersama artis kita, jangan bawa balik. Kita tengok ni peralatan tentera lah. Malaysia punya. Malaysia. Macam ada ni senjata lah. Senjata sniper. Beret. Okey, baik. Terus. Oh, beret. Hari ni berakhirnya sudah kita punya larian walk lah. Jadi kita rehat dulu, lepas ni kita lah. Okey, jadi ni barang-barang kita tadi. Okey, kita relax lah dulu, penat lah, letih. Pergi pun dekat 5.7 km ataupun 6 km lah. Lebih kurang jauh lah. Jadi cuba bayangkanlah kalau tentera Jepun zaman dulu bawa barang macam ni, marching, berperang lagi, pensan lah. Memang tak larat kalau macam saya lah. Tapi kalau badan yang fit okey je.
Okey, baik, terima kasih dah selamat menonton. Terbaik, mantap. Okey, assalamualaikum pada semua sahabat Biwan Metode Teater Jangkit Malaysia. Okey, berakhirnya sudah kita punya penjelajahan pergi ke apa benda larian Sungai Duyung 2025. Okey, kali ni Abang Iwan pakai baju tentera Jepun tak tahu Jepun mana entah, belasah je lah. Jadi kita dah berakhir sudah kita punya event ni lah. Jadi tadi kita berlari selama sejam jugalah, sejauh 5.7 km Okey, jadi larian Duyung ni memang setiap tahun memang kita YB Helmi buatlah dekat Duyung lah, Duyung punya kawasan lah. Jadi memang setiap tahun saya akan join lah. Jadi dia macam contohnya kita boleh pakai kostum apa-apa yang kita suka. Okey, dia kiranya larian budaya lah, ikut kita lah, kita nak pakai pakaian apa terpulang pada kita. Okey, kali ni Abang Yung pakai baju Jepun lah, dan Woon pula pakai baju anime Okey, jadi terima kasih pada semua yang menonton. Mungkin tahun depan ada masa lagi kita akan pergi lagi lah untuk larian ni. Tapi bagusnya kita boleh tengok lah apa benda kebudayaan negeri Melaka macam-macam daripada silat dan lain-lain lagi lah. Okey, terima kasih dan selamat menonton pada semua. Terbaik, mantap.